Assalamualaikum, salam sejahtera. Di hadapan saya ini ada sebuah hot unit dalam market, dalam pasaran sekarang. Toyota Alphard Z tahun 2024 ataupun nama kod kereta ni AGH40. Untuk Alphard AGH40. Kalau Verifier Taha 40. Tahun 2024, harga RM269,000. Apa yang ada dekat kereta datang dengan full body kit Modelista. Yang nampak unik dekat bahagian grill. Grill ni ada yang kata dia version V2, tapi kalau nama betul dia dipanggil Bright Noble Style. Untuk grill ni nampak memang tak sama macam yang biasa. Bahagian hadapan sedikit sebanyak yang perbezaan ketara adalah grill, memang nice. Untuk bahagian tepi datang dengan rim 18 inci, datang dengan 360 kamera, bahagian body solid black, piano black, apa-apa black lah boleh kata. Door visor pun ada. Bahagian belakang, profil belakang memang cantik. Bahagian lampu yang saya paling suka, dia punya design memang nampak futuristic. Bahagian boot space, pintu memang besar. Naik ke atas kalau boleh berjaga-jaga sebelum buka tu. Untuk bahagian belakang, ada punya storage. Unit ni datang dengan bahagian bawah yang luas. Dia tidak datang dengan tayar spare, dia datang dengan repair kit. Jepun sekarang yang baru-baru memang payah nak bagi tayar spare. Untuk bahagian seat, kalau nak lipatkan dia, tarik dan turunkan ni ke hadapan dan tolak naik ke atas, ikat. Macam tu sahaja. Okey, sangat-sangat simple. Untuk bahagian side profile belah kiri, sama macam kanan tadi. Condition kereta kita datang dengan grade 4.5. 4.5, mana yang dah biasa, dia memang tahu. Kereta memang cun. Grade 4 dan ke atas, kereta memang cantik. Bawah pada tu, mungkin ada cala-cala sikit. Untuk bahagian dalaman, bahagian dalaman, dia datang dengan full black. Memang Alphard ada black sahaja. Untuk bahagian seat belakang, passenger belakang dewasa, boleh kata memang selesa duduk. Ya. Untuk bahagian tengah, second row. Untuk bahagian pintu dia datang dengan dia punya side shade pun auto. Kalau bukan jenis macam ni, dia kena tarik. Ada juga moonroof dekat atas. Dia punya controller, aircon, dia punya roof monitor ada dekat sini. Side step kemudian boleh pasang, tak ada masalah. Untuk bahagian hadapan, dia punya door trim sangat-sangat kemas. Dia punya leather seat pun dalam keadaan baik lagi. Ini bahagian hadapan.